Segmen Jebs. Jual, elak, beli dan simpan. Jual Strand Larsen walaupun menjaringkan gol game week lepas, ianya kelihatan seperti bakal tidak konsisten pada masa akan datang. Selepas kehadiran Cunha, prestasi Larsen semakin merudum. Ya, Larsen menjaringkan gol secara konsisten, namun cukupkah hanya dengan 6 poin sahaja? Slot penyerang pula semakin bernilai menjelang akhir musim ini. Tidak mungkin anda akan double up penyerang Wolves, bukan? Jika menjadi pilihan, Cunha adalah lebih memberi nilai kepada aset pasukan anda. Jual Cole Palmer. Jika anda antara pengurus fantasi yang masih setia dengan Palmer, jual beliau. Cukuplah memberi kepercayaan kepada beliau. Game week demi game week, beliau amat mengecewakan. Dengan harga kayangan, beliau hanya memulangkan poin B40 sahaja. Selepas Enzo diletakkan di posisi nombor 10 di belakang Jackson, Palmer hanya berbakti di bahagian tengah padang sahaja. Ini tidak baik untuk anda jadikan aset FPL. Beralih kepada Mbeumo lebih memberi manfaat. Tips kontroversi game week ini, elakkan membeli Ryan Sessegnon. Ya, jaringan minit akhir Sessegnon membuatkan ramai pengurus fantasi yang sujud syukur. Jika tidak disebabkan jaringan tersebut game week lepas, 2 poin mungkin dihadiahkan kepada pemilik beliau. Dijangkakan ramai pengurus fantasi ingin mengejar kenaikan harga aset ini. Namun, saranan hamba, elakkan membeli Sessegnon. Dengan jadual perlawanan Fulham tidak lagi mudah sehingga akhir musim, membawa masuk bekas pemain Spurs ini adalah tidak relevan game week ini. Elakkan juga membeli Alexander Isak. Walaupun beberapa game week kebelakangan ini, Brighton dibolosi dengan riangnya, Brighton bukan mudah untuk Newcastle. Pasukan kendalian Hursley ini ialah bugi tim ataupun pasukan badi bagi Newcastle. Dalam beberapa siri pertembungan musim ini, Newcastle ditewaskan 2 kali dan seri 1 kali di tangan Brighton. Walaupun ini kepercayaan tahyul bagi sesetengah pengurus fantasi, ianya mungkin boleh anda jadikan kayu ukur untuk menjangkakan situasi permainan di antara mereka selain stats sebelum ini. Beli Ollie Watkins. Selepas disahkan Rashford bakal terlepas baki perlawanan musim ini, Watkins ialah penyerang senior tunggal di dalam pasukan skuad Villa. Fulham ialah lawan kegemaran Watkins. Dengan menggalas tugasan penalti, Watkins mungkin boleh anda jadikan pemain pembeza bagi anda nongkah arus berhaluan kiri tanpa Alexander Isak. Watkins bakal berhadapan Fulham game week ini, Bournemouth pada game week 36 dan Spurs pada game week 37. Jika bertuah, Watkins mungkin akan mendapat double game week 36 asbab permohonan Spurs untuk mengawalkan perlawanan mereka. Beli juga Jarrod Bowen. Walaupun West Ham dikalahkan game week lepas, usah dirisaukan. Bukan West Ham yang perlu mendapat kemenangan, tetapi cukup Bowen sahaja yang form pada level tertinggi. Bowen telah membawakan 9 mata buat pemilik beliau game week lepas. Game week ini bakal lebih menarik. West Ham melayan kunjungan Spurs di Upton Park. Pertembungan ini ialah pertembungan pasukan kejiranan. Spurs dijangkakan menggunakan kesebelasan kedua mereka bagi persediaan saingan Eropah pada pertengahan minggu hadapan. Ini bakal membuka peluang buat Bowen untuk menyinar. Simpan Yoane Wissa. Menyimpan Wissa sebabnya hampir sama dengan pembelian Bowen. Wissa bakal berhadapan pula dengan pertahanan Goya United. United juga bakal menghadapi perlawanan Eropah pertengahan minggu hadapan. United dijangka akan juga melakukan beberapa rotasi pemain. Walaupun jika hanya berlaku beberapa rotasi sahaja, ini pasti akan mengganggu gugat rentak permainan The Red Devils. Jika ini terjadi, Wissa akan mendapat manfaatnya. Mbeumo pasti menjadi pembelian popular game week ini, namun double up serangan Brentford akan membawakan sinar buat anda. Simpan juga Danny Welbeck. Hamba faham penyerang seperti Wissa, Cunha dan Wood sedang diperkatakan di laman sosial. Penyerang-penyerang ini antara cadangan pakar FPL bagi mengharungi baki musim ini. Namun, saranan hamba kekal bersama Welbeck sekurang-kurangnya game week ini. Ya, walaupun Brighton dilihat seperti pasukan belasahan beberapa game week kebelakangan ini,
percayalah, ini bukan perlawanan mudah buat Newcastle. Brighton gemar menang dengan pasukan-pasukan besar. Ditambah pula, Brighton ialah pasukan badi buat Newcastle. Segmen Maulana. Mohamed Salah ialah pilihan Maulana game week lepas. Hampir-hampir sahaja hamba ketum dengan pemilihan ini. Namun, gol trademark beliau membuatkan hamba menikmati mata serangan. Level pilihan hamba bertaraf. Maulana Sifu. Maulana hadir dengan Bryan Mbeumo game week ini. Dengan jangkaan United akan menurunkan barisan kedua mereka, mengkapitankan pemain dengan penalti ini mungkin membawakan anda mata 2 digit game week ini. 2 gol dan 1 assist dari perancang kebangsaan Kamerun ini. Pemain pilihan rakan FPL. Berikut adalah 15 pemain pilihan rakan FPL game week ini. Adakah anda setuju dengan hamba? Siapa yang perlu dijual? Tuliskan komen anda di ruangan komen. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.